Okey, semua dah dapat soalan kan? Okey, kita tengok soalan practical test di GroupNet. Apa yang kita nak buat? Kita nak buat apa? Buat lem punggung. Lem punggung. Apa pentingnya lem punggung? Kita melindungi daripada Okey, kita nak tahu nak pakai punggung apa. Punggung apa yang awak tahu ada punggung jenis apa? Limas ada dua kan? Limas apa dengan apa? Limas belanda dengan limas miring. Ada yang kalau macam apa belajar, apa dah tahu nama-nama punggung tu kan? Bila apa kencur nanti ni, mungkin ada nama-nama lain. Contohnya, saya pun baru tahu. Hari tu saya pergi ke cikgu mana? Cikgu Rahana pergi observe. Cikgu Fan kot. Dia bagi tahu. Saya dengan Cikgu Rahana dia sembang tau. Okey, punggung jenis ni kan. Sekali dia pak dia ni panggil apa tau yang punggung limas miring tu, tapi dia tak ada pelapung tengah. Agak-agak dekat panggil apa? Limas piramid. Yang macam piramid tu. Dia panggil apa? Piramid. Dia panggil punggung jenis nasi lemak. Bahasa orang panggil apa? Bahasa bukan. Jadi hampa nanti ni, bila ada praktikal, kalau hampa dia pakai bahasa tukang ni, dalam orang janganlah guna bahasa tukang. Okey? Jadi satu, kita nak tahu jenis punggung. Lagi apa lagi? Kita nak buat plan punggung ni untuk apa? Untuk cek spek ke? Okey, spek dia. Spek dari segi bahan apa yang kita nak pakai kan? Kalau macam awak tengok yang ni, agak-agak punggung ni dia guna untuk apa? Ya, jadi penting. Okey, jadi salah satu yang keduanya kita nak tahu lah punggung penutup tu kita nak pakai penutup apa? Yang ketiga kos. Yang ketiga kita apa? Sebabnya kita nak kira dia punya keluasan apa semua saiz. Yang keempat, saya nak jawapan satu ni. Warna. Okey, warna. Tak kenal lagi. Apa lagi jawapan? Kecantikan. Tak, lagi. Apa lagi? Memudahkan kita buat tu. Memang nak mudahkan dari segi apa? Susunan. Dari susunan, sikit je nak tu. Layu. Kalau punggung ni apa yang penting? Ini penduduk daripada macam ni apa dan panas dan goreng lagi. Tahu dah dia. Okey, punggung ni kita nak tengok apa lah larian ayak dia. Kita panggil larian ayak. Kecurunan tu. Larian ayak ni punggung mana? Okey, macam punggung yang macam kita nak buat ni, simple. Dia di tengah punggung, tepi-tepi depan belakang macam tu je. Tapi kalau macam contohnya punggung macam ni, macam punggung yang banyak bilik, Punggung 5. dia banyak orang panggil apa? Okey, kalau macam ni, dia ada banyak larian ayak dia tu. Ini. Mana dia? Dia di lantai. Mana dia? Okey, ayam. Dia di lantai yang tadi tu. Kita tengok punggung dia. Jadi kalau tengok dia banyak turun sini. Jadi salah satu dia ada kita nak tengok dia punya larian ayak ni. Bentuk sekitar, kadang tak nak talak ni. Dia turun kat sini. Turun sini. Okey?
yang tu adalah salah satu fungsinya lah plan buku yang kita nak buat tu. Okay, jadi first awak buka, tadi saya dah bagi dah plan lantai dekat awak. Ini kan? Awak dah copy masuk kat dalam komputer masing-masing? Dah. Masuk dah. Awak save as balik sekali lagi. Jadi tak kira untuk jadi apa-apa masalah awak boleh pakai nanti kan? Okay, awak save as, awak buku nama awak kat dalam kumpulan ni. Okay, save as, buku nama awak. Save. Ini tekan tadi dia tu. Dari tadi je dia. Oh, dari tadi ya? Okay, plan yang kita ada ni adalah plan lantai. Plan lantai yang lengkap. Okay, untuk plan bumbung, kita nak buat plan bumbung ni, kita menggunakan plan lantai yang lengkap. Tak ada kan? Tak boleh lagi tu. Macam ni. Masuk dalam komputer lah, awak jangan buat kat dalam laptop lah. Okay, saya boleh mula lagi. Boleh tak? Boleh tak? Simple je lah. Okay, kita nak buat plan bumbung, kita mesti buat selepas awak dah siap plan lantai. Okay, mula-mula awak edit buku ni, nama awak. Edit tak? Jangan benda. Okay, pastikan huruf besar lah. Apa dia properties? Buku ada tak lagi buku? Okay, kat dalam. Okay. Untuk sebelum nak masuk tempoh ni nak tanya. Ada apa rasa macam susah lagi ke nak buat plan lantai? Senang kan? Dia kena awak dah faham, awak kena buat dia. Dan juga tak konten. Dan bila kita konten, kita dah rugi dah masa untuk nak buat plan tu. Kita dah plan. Pada kawan-kawan putih tu apa rugi je lah. Kalau konten bersebab tu, kita tak payah lah kan. Cuma yang konten tak bersebab tu kan. Tapi alhamdulillah bagi dia biasalah bila dia datang tu, thank you. Ya kan? Ada tak? Boleh saya teruskan? Boleh tak? Kalau bisa kita boleh? Boleh. Okay, first, apa yang kita nak buat? Kita log dulu benda yang kita nak pakai. Okay, apa benda yang kita nak pakai? Awak tengok kat video ni. Kita tengok kita akan pakai apron. Kita akan pakai apron. Kita akan pakai nak pakai guna. Guna apron, guna jepit, guna direksi. Okay, jadi kita log, kita ambil layer ni. Awak bawa turun apron, awak kunci. Lock. Okay, lepas itu apa lagi? Dimension pun awak kunci. Saya tekan 0 ni dulu. Okay, dimension ni kunci. Furniture tak payah kunci. Grade ni kunci. Text ni pun kunci. Dan tutuplah lampu yang kunci. Okay, wall pun kunci. Okay. Lain-lain itu tak payah. Maksudnya kita akan buang door, kita akan buang furniture, kita akan buang window. Kalau saya semua betul yang mana tak kunci dia ni ya. Okey, dah dapat macam ni? Okey, dah dapat kan? Okey, dah dapat. Awak boleh padam semua yang kita tak mau buatkan. Betul. Dimension pun ni. Ada dimension kita pakai. Kita pakai. Jadi Sekali lagi. Okay. Apron lock, dimension lock, grid lock, text lock, window lock. Tapi text ni macam juga. Text ni sebenarnya kita tak pakai. Kenapa? Tapi kadang-kadang kita tengok kalau lampu yang window lock kot. window tak payah lock.
Dah yo. Dah. Lepas ni dia akan pergi tak? Bodoh sekali tak? Sebab betul dia tak akan budak. Okay, settle? Settle. Okay, lepas tu awak ambil erase, awak pasang semua yang tak pakai. Okay, kita nak buat plan kubur, semestinya kita kena tambah layer apa? Layer bubur. Ambil tambah bubur ROOM, roof. Kemudian ambil warna, nanti saya ambil warna merah. Okey. Okey. Okey tak tidur? Tak ada. Okey. Dah siap belum? Siapa yang belum? Semua dah? Okey dah? Okey, lepas tu apa yang awak nak kena buat? Saya nak tanya awak. Kita buat bubur tu disampaikan kat mana kalau belajar plan? Sampai hujung kaki rumah ni kan? Okey, sebenarnya kalau plan yang sebenar-benarnya lah. Kalau plan yang sebenar-benarnya macam plan yang kita buat ni so simple lah plan tu. Okay, kalau macam plan ini okay, macam plan ni awak tengok dari kaki 5 sampai dia pun di kaki 5. Nampak tak saya tunjuk ni? Okey, lepas tu saya dah hambat dah kan? Lepas kaki 5 yang ni mana? Longkang. Lepas longkang yang ini dia biar longkang kan? Kita panggil apa tebal longkang tu. So, kalau kita nak buat bubur untuk plan ni, bubur ni disampaikan kat kaki 5 ataupun sampai longkang. Longkang. Ya, dia kena sampai kaki 5. Sebab apa? Sampai Alamak, ni kau bagi besar. Dia kena lipat ni. Lipat. Kilih lah nak kenal ni. Belum mana? Ayo, saya kau. boleh dia siap ni. Dia belum ni. Ni bubur, bila bubur sampai sini, dah bubur sampai sini, ayah hujan bubur. Kita jatuh ke kanan, kita masuk longkang. Okay, jadi bubur ni kena sampai April. Okay, bila sampai April, jadi dia masuk dalam longkang lah. Ayah bubur tu. Okay, faham? Okay tak Arif? Okay, jadi macam ni kita macam ni kita just ada buat sampai April kan. So kita ambil bubur ni sampai April ni lah. Okay, jadi kita ambil layer yang kita bungkung tadi, roof. Kemudian ambil line. Kita buat dulu bungkung. April ya. Ada? Ada April. Sebab apa saya tak mau? Sebab apa saya tak mau ni? Sebenarnya saya boleh juga buat macam ni. Saya boleh juga buat. Saya buka April ni. Okey, ada dua cara. Macam tadi saya minta awak buka layer roof dan kita buat line roof. Okey, itu satu cara. Satu lagi cara sebenarnya awak boleh satu lagi awak boleh ini ada April dah kan? Okey, awak boleh buka balik lock April ni. Tadi kita lock kan? Awak buka balik lock April ni dan apa yang awak buat? Awak select dia dan awak ubah awak ubah kepada ubah kepada roof lah. Ada dua cara. Nah? Okey. Faham? Amin. Okey, saya padam yang mula-mula. Yang mula-mula saya buat ni, kita buat line apa panggil? Satu kunci balik. Tapi ada kunci. Dia
Banyak kunci. Banyak kunci, ada kunci. Bawaan dulu saya. April pun juga di bawah. Itu soalan. Ya, saya tak sure. Kita tahu guna yang cara yang pertama tu lah. Kita tahu guna cara yang pertama tu. Kita guna terus cara yang kedua. Iaitu kita dah masukkan layer roof kan? Okey. Jadi kita buka balik kunci apron. Okey, buka balik kunci apron. Awak pilih apron yang ada ni. Yang ni je. Yang dalam ni tak lah. Sebab apa? Sebab kita nak bukakan kepada roof. Okey. Siap? Siap. Okey, siap. Siap ni tak? Kekut ni yang tak okey. Tak okey? Tak okey tak mana? Cari di bawah. Ada beza tak? Oh, bagaimana? Hai, apron ni kita boleh kunci balik. Sebab apa? Sebab kita tak mau pakai apron yang ni. Tak mau kunci pun, saya rasa kan kita tutup terus lampu dia. Kita pakai macam tu je. Bila. Kali kita warna. April ni mana ada? Dua April tak ada. Ada satu lagi. Apa tu? Ni. Sekejap saya buka kunci dia. Oh, ada ni nampak. Ada tempat lagi. Ada lagi. Gua tu tengah tu. Bila April ni nak jadi. Tadi tukar color. Tadi sama saya tu. Tak ada. Saya punya masalah yang sama dekat panel. Oh, okey. Kalau macam tu, awak pakai hak yang first tadi saya ajak tu. Awak ambil layer roof. Ambil layer roof ni kan? Ambil line buat bungkung tu. Okey, lepas tu awak buka lampu apron tu, tutup awak delete dia. Awak erase dia. Faham tak? Tak faham? Ini April dah. Saya okey, lampu je. Okey, saya tunjuk yang awak first lah. Yang bagi layer dia tak boleh letak colour. Okey, yang mana yang tak boleh letak colour, awak ikut yang ni. Okey, mana yang tak boleh letak colour buat macam ni. Tadi apron ni kita kunci kan? Okey, jadi awak ambil layer roof. Ambil layer roof. Okey, ambil line. Awak buat je line atas apron ni. Follow je atas apron ni. Okey, siap? Okey, bila dah siap, awak tutup lampu roof ni. Sebab apa? Sebab kita nak tutup lampu roof tu, awak kena select dulu benda lain tau. Okey, awak tutup dulu lampu roof ni sebab kita nak buka apron ni untuk padam, untuk bilik. Untuk iris. Kita tak mau pakai apron. Kita dah gantikan dengan roof. Okey, sebenarnya kalau awak tak mandi bilik pun okey je. Sebab kita boleh tutup lampu. Okey, buka balik lampu roof. Faham tak, Arif? Clear okey? Awak boleh buka dia kan? Okey, dah siap macam ni, boleh saya teruskan? Boleh. Okay. Buat dia simple je sebab plan kita simple. Saya tutup lampu apron untuk pakai. Okey, boleh saya teruskan? Ya. Boleh. Okey, so tadi untuk rumah ni, untuk awak nak reka sesuatu, reka bentuk rumah, awak boleh reka sendiri. Awak nak buat bentuk macam mana rumah, tapi ikut kesesuaian lah kan? Ikut bintang ni. Jadi, macam untuk plan yang ni, kita buat jenis lima. Okey, awak setuju ke? Setuju ke? Kita setuju. Okey, jadi kita buat jenis lima. First, kita nak buat satu garisan condong kat sini, satu garisan condong kat sini, sini dengan sini. Okey, macam saya dapat awak ada banyak cara. Okey, kita boleh guna line, kita boleh guna orang panggil korban apa semua. Okay. Jadi kita buat sama-sama. Ambil line. Pilih kat hujung ni. Okey, kita awak ambil pastikan layer yang kita nak pilih ni adalah layer roof.
Dekat keyboard. Shift nombor 2. Awak tekan shift 2. Tekan shift 2. Tekan sekali. Jangan tekan shift depan pula. Tekan shift tekan 2. Jangan lepas shift tu. Okey, dah naik layar sini kan? Okey, 5,000. 2, 3, 5,000. Okey, lepas tu sudut. 5,000. 5,000. Sudut yang mana? Sudut shift koma. Shift koma. Dapat? Shift koma, sudut dia 45. Dapat tak? Dapat? Okey, apa yang saya ajak awak tadi ni, sebelum ni kan kita dah buat ambil line, kita ukur ukuran saja kan? Okey, yang saya ajak awak tadi tu adalah kita letakkan ukuran dan juga sudut kecondongan barisan tu. Okey, saya pun sama, tapi saya nak buat ikut cara. Kalau awak nak buat yang macam tu juga, awak letak kat sini, dia ada kecondong kat sini. Jadi awak kena ubahlah sudut dia. Okey, awak boleh pakai mirror. Macam saya nak pakai mirror. Okey, macam mana nak pakai mirror? Okey, awak tengok line ni, awak pastikan ada 3 point ni supaya awak boleh mirrorkan dia. Awak tekan mirror, awak tekan objek, right klik, kemudian dapatkan 3 point untuk garisan ni. Dan buka ni auto mode ni belakang supaya dia tetap. Ini satu objek no. Tapi dia tak masuk ni. Tak masuk. Saya kira dia tak masuk. Oh, dia masuk ni? Kalau masuk, betul ya? Okey, tak dapat tak? Saya nak tutup print dulu. Saya nak tutup print sebab print tu mengganggu. Kita tutup lampu print. Okey, kita buat sekali ni ya. Tekan mirror. Kita tekan objek yang kita nak mirrorkan. Right click ataupun enter. Right click ataupun enter. Okey. Lepas tu, awak dapatkan, nampak bila saya gerakkan mouse naik point kan? Apa ni kat point tu? Tu masuk. Okey. Oh, masuk juga. Yang saya saya kira tak masuk kat siapa? Kalau tak mau masuk, tak apa. Awak ambil pun je. Tapi nanti ni, dia punya pelapung ni tak dapat jadi. Okey, yang lain semua lagi kan mirror? Kita dapat. Okey, siapa yang tak dapat mirror? Okey, satu lagi cara kita buat macam kita copy je pun tak apa. Ambil copy, ambil yang ni, right click, tekan kat sini, copykan kat sini. Okey? Dapat? Kita mirror lah yang ni. Yang ni pegang. Right click, kemudian tu. Boleh? Sekali lagi saya tunjuk. Sampai yang tak dapat mirror tadi tu, awak ambil kopi. Dia ambil kopi, jangan ambil teh, jangan ambil kilo. Ambil kopi. Klik dekat objek ni. Boleh? Harus boleh tak lagi? Boleh lah. Okey, lepas tu right click ataupun enter. Right click ataupun enter kat mana-mana. Okey, ambil point kat sini. Kopi masuk kat sini. Klik. Okey, lepas tu awak mirrorkan line ni ke balance. Ambil mirror, klik yang ni, right click, kemudian jadikan ni sebagai apa tu orang panggil apa? Lebih dia tu. Klik. Okey, yes. Dapat? Okey, semua dapat dua lagi. Tak dapat.
Okey, dalam keadaan apa ni? Dalam. Dalam bintang kan? Okey, sekali lagi. Sekali lagi nak? Ni sampai tak dapat. Okay, kita nak mirrorkan dua objek ini ke atas. Jadi kita jadikan midpoint garisan sebagai tingkat, bukan tingkat, sebagai cermin. Okey, ambil mirror, select objek, awak select dua objek ni. Okey, lalu klik ataupun enter. Lepas tu dapatkan titik tengah pada ni. Klik. Okey, lalu betul buat tarikkan dia. Jadi dia akan jadilah garisan kat atas ni iris no. Maksud iris no tu maksud awak tak memandang lah yang asal ni. Kan? Naik. Jadi kalau saya pergi nanti. Betul ni? Okey, dah dapat macam tu. Okey, LIS 5,000 tu saya just letak saja. Okey, kalau macam terlebih kita boleh klik. Ni macam ni pula nanti kita akan gantilah sekarang. Sekarang kita akan buat apa? Kita akan pilihkan dia. Pilihkan yang ini dengan yang ini. Pilihkan yang ini. Saya salah sikit. Saya pilih lain. Okey, lepas tu ambil line, sambungkan ujung ke ujung ni. Okey, dapat. Stand dulu lah tu. Bukan stand. Dia tak lah. Ni. Lain yo. Pilih. 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 Pilih tu tak boleh get. Pilih. Pilih Chamberlain. After that, we offset. Offset 150 aje. Ya, offset 150 tu tak apa. Tu offset yang luar tu berapa? Ya, untuk perahu. Ni, awak tengok ni. Benar tak dia melalui tiang ni? Kena cantik ke kalau pukul awak tu? Cantik tu. Jauh sikit. Okey, dah pilihkan yang segitiga ni. Kemudian dah sambungkan kita panggil apa? Belakang tengah ni. Awak offset 150. Offset 150, enter. Offset yang mana? Yang ni kiri kanan. Yang ni pun kiri kanan. Semua garisannya bumbung tadi tu. Okey? Offset. Okay, lepas offset, apa awak boleh buat? Ya, trim dan juga trim yang mana lebih, fillet yang mana tak bersambung. So, okay, awak pastikan awak trim yang mana yang tak, yang tak ni lah tak guna. Yang ini yang bawah ni, kiri kanan. Okay, atas. Ya, 150. Atas. Ya, awak. Okey, lepas tu yang tengah ni pun awak trim bagi dia bentuk macam mana? Bagi dia bentuk macam ni. Ya, betul. Pastikan Ya. padam semua. Okey, nak bagi senang trim, awak tutup lampu wall ni. Tutup lampu wall tu. Macam saya tadi, dia kena tekan satu-satu. Kan? Kalau awak dapat buat, kita awak dapat tangkap tu, alhamdulillah. Awak dah faham tadi, tak boleh hafal. Faham okey lah. Bila awak faham, awak tinggal dah berapa semester tu, bila awak nak kena buat pula, insyaAllah awak ingat. Okey, dah settle benda ni? Belum? Okey, kita bagi masa sikit untuk awak tadi. Okay, awak tutup lah nama apa tu? Lampu wall. Tutup lampu wall sebab dia mengganggu bila kita nak trim tu. Okay, boleh diteruskan ataupun belum? Ya, bisa. Bisa, 1/13 bab bisa. Ada tak? Okay, 2/13. Ada kita nak 3/13. Jangan.
Dia tengok orang di malam kau siap. Cantik. Bawa 3 setengah dah. Hujan orang kodok ni. Dia tu kau dia siap kan dia. Aduh. Mungkin sikit ni kan? Sibuk lah. Amboi, Amboi. Mana di belakang? Tu Ali. Siapa ini? Kata ni. Melina ni banyak. sikit. Okey ni. Okey, ni awak nampak tak? Dia punya line ni putih kan? Kita nak hatch. Hatch ni bermaksud lorekan. Kita nak lorek bumbung ni. Okey, sebelum kita nak lorek bumbung ni, ni nampak dia betul kan? Betul. Dia tak sambung dari sini ke sini kan? Yes. Dulu. Kita nak buat grup. Sebab kita buat grup, dia akan ambil garisan satu hujung ni. So tadi kita nak ambil area ini sahaja. Area tu luas. Keluasan kan? So apa yang kita kena buat? Kita ambil polyline. Kita ambil polyline. Kita buat segitiga ni saja. Pilih kat sini. Pilih kat hujung ni. Jangan sampai hujung ni. Sampai kat sini saja. Okey, lepas tu sambung kat sini dan sambung dekat. Kita tutup dia. Okey, enter. Siap. Nampak? Bila saya tahu sini, dia jadi satu juga kita sambung. Ya, betul. Benar kali ni. Bila sekali lagi nak? Saya pandang. Kalau pakai alat tu. Kalau pakai ni kita sambung. Cuba ubat kita sambung. Okey? Kalau ni kita nak sambungkan dia. Maksudnya? Jadi kita buat ni pakai line. Yang ada ni sekarang kita pakai line. Pakai ambil polyline. Jadi polyline, awak jangan sambung je. Daripada titik ni, klik dekat titik yang ni. Lepas tu klik titik tu. Lepas tu klik titik ni. Okey, dia dah enter. Siap. Okey, buat benda yang sama dekat segitiga ni dan juga dekat transition dua belah ni. Ambil polyline. Tolak pakai ni. Tak macam-macam tu lah. Buat lah, awak tak dibanding lah. Macam mana tu? Kadang-kadang nak main sekolah, hujan, tak balik. Anak. Balik ni, ada saya nak semua kita tulisan ni. Okey, siap. Yes. Jawab tak? Okey. Ya. Sama juga dengan yang kita kanan ni. Continue. Dia laju, dia lagi tu. Belum jadi benar kamu. Ya. Maksudnya kita buat semua kecuali perambungan. Oh, dia laju. Sekejap, mau saya buka. Mau saya buka baby. Lepas tu analisis dialog. Apa? Solid kan? Okey, empat dia lah. Saya kata tak banyak. Okey, jadi bila awak lalu gambar awak macam ni nampak segitiga ni. Segitiga ni, horizontal ni. Okey. Sikit kita siap dah. Yes. Okey, boleh saya teruskan?
Ya, boleh? Boleh. Apa yang tadi? Saya punya lari. Lari, saya pilih dua-dua. Oh, thank you sampai nampak. Lari. Ada lagi tak? Catching ni adalah melekat. Awak boleh klik kat atas ni, nampak tak tu catch? Ataupun awak tekan hash enter. Hash enter, dia akan naik benda ni. Okay, dia akan naik benda ni. Ataupun kalau awak klik ni pun, dia akan naik benda ni. Okay, after that, kita ambil yang ni. Kita ikat dia. Saya tak ikat ada berapa. Try tengok 20 tengok. 20. Okay, try tengok 20. Hatch vector ni kita ambil buku. Dia punya kodnya AR H. Mana dia? H. AR ni RSHKE. Ini. Nampak? 20 ni dah berapa? Scroll bawah sikit. Scroll bawah. Okay, awak klik, awak scroll bawah cari. RSHKE. Oh, after that. Yang tu ada tak ada kat dalam ni? Nampak? Okay, saya kita letak yang ni 50 sampai ada. Dia sebenarnya dia selalu ada di bawah ni. Tapi tak apalah sebab saya tak letakkan sekarang dia untuk 30. Okay, siap. Okay, untuk nak yang bawah ni pun awak boleh buat benda yang sama. Okay, ambil yang 30 dah tak boleh. Okay, ambil hash vector ARSHKE. Okay, letak. Ambil kelas. Untuk kiri kanan ni line skip. Untuk kiri kanan ni line skip. Sebab apa? Sebab dargan hujan dia kiri kanan. Okay, untuk kiri kanan ni awak jangan buat macam ni. Iris tadi. Macam mana nak iris? Ambil iris. Klik. Enter. Macam apa? Macam awak titik line biasa. After that. Okay, saya nak tunjuk macam mana nak buat yang kiri kanan ni. Okay, boleh buat ke belum? Kau tak boleh. Untuk yang ada kat dalam library dia tu, dia pukul macam tu je. Okay, jadi kalau untuk kiri kanan, dia pukul kat sini So macam mana kita nak buat, awak ambil kopi dulu hari ni. Kopi lah. Okay, bawa baju tinggi pun tak apa lah. Sebab kita nak buat sebagai ni je, sebagai orang panggil apa?
Kita nak matchkan dia dulu. Okey, dah dapat yang ni? Okey. Awak ambil rotate. Rotation. Select object, right click, kemudian klik satu point dan awak rotatekan 90 darjah. Ambil F8 ataupun auto mode dan rotate 90 darjah. Okey, jadi macam ni, betul? Betul tak? Macam ni? Awak select dulu. Sama kes kan? Tak apa. Tak ada masalah. Dan kerja pun tak apa. Okay? Tak apa. Tak ada masalah. Kita cuma nak dapatkan rotation dia pun saja. Okay? Andai katalah awak amat tadi. Saya kopi dulu supaya ada yang ambil kopi. Awak punya jadi macam buah macam ni kan? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Okay, pastikan awak rotatekan dia sebab mumpuk dia. Kalau awak select dua-dua pun tak apa. Okay. Awak rotate satu point ni. Dapat dia kalau kat sini kan? Okay, untuk kita nak bubuh yang ni, macam mana kita nak buat? Awak ambil hatch, kemudian awak tekan yang mana? Awak tekan match properties. Match properties dan awak select yang ni dan awak masukkan dalam ni. Masukkan dalam ni. Yang atas tu ni. Okay, awak ambil hatch. Benar dia, awak ambil hatch. Awak ambil match properties. Okay, match properties. Awak pilih yang kita dah rotate tu dan awak masukkan dalam ni. Okay. Dia rotate kan? Okay, awak nak rotate. Awak ada kopi tak lagi? Okey, kopi dah, awak make kan? Okay, awak ada rotate. Boleh rotate ni. Select object. Okay, select object. Okay, right click ataupun enter. Okay, lepas tu, awak jangan lupa tekan F8 lah sebab kita nak dapat 90 darjah. F8 ataupun yang bawah ni. Auto mode ni. Okey, lepas tu awak klik satu point dan awak rotatekan dia. Boleh? Okay, bila awak dah dapat rotation tu, awak nak masukkan ke dalam buku ni kan? Okay, ambil hatch, kemudian match properties, select yang ni dan masukkan. Oh, banyak okey, siap. Okey, pelabur ni tak ada. Pelabur ni tak payah sebab pelabur tu memang kita bubuh ni kan. Okey, siap tak tadi? Siap. Tak siap tadi. Sebab apa? Sebab kita tak bubuh ukuran ni. Nanti atas tadi, tak buat surat je. Okey, untuk hari kita nak buat ukuran ni, awak ambil layer, awak pun balik dimension, awak balik bawah. Kering. Nak buka lagi pun boleh. Tak payah buka lagi pun boleh. Ada buka lagi tak? Yang mana? Saya semua tengok. Semua. Okey, ambil dimension, awak masukkan dimension sini sampai 10. Saya letak layer dulu. Letak layer dulu. Letak layer dulu, ambil layer dimension. Dimension daripada sini ke sini. Oh, saya rasa kena buka ni sebab kita tak dapat line tu. Buka lampu ni. Tak payah buka lock, buka lampu saja sudah. Okey, daripada hujung ni naik sini. Tak payah dah bagi sampai lain ni, kita bagi ukuran apa pun ini. Ukuran apa pun itu.
Bumbu. Durian. Loken. Loken kita tak bubur. Perabu. Buatan. Kaki lima maksudnya daripada dinding ke tengah dinding ke ujung dekat kaki lima tu. Macam kita nak buat sebab nanti kita nak buat bubur. Awak dah letak ukuran ni sampai mana? Jadi 828. Okey, saya nak tanya awak betul ke 828? Sebab apa betul? Sebab mana dia calculation? Okey, sebab apa tau? Ingat tak lagi kita punya kita punya kaki lima berapa saiz kita buat? 7, 5, 0. Tambah dengan setengah tekan dinding 78. ya, 7, 8. Tak? Yang pernah nama so, awak rasa siapa lagi? Pulang sekeliling ayat ada ni ujung-ujung ni lah dimension. Asia, senang kan? Yes. Ayo. Boleh kata senang lah. Ayo lah. Senang je. Ayo lah. Ayah tangan dah. Ayo lah. Ayah tak main bodoh je. Oh, ya. Ya, tenang. Ada pokok ayo. Tak pernah yang senang. Ya. Yang tu lah, yang tu senang pula dah. Ya, ni ujung ni. Nah, macam saya kata untuk yang sampai hari ini, yang mana yang bersepatut, apalah nama sana, boleh sedang lagi. Kan? Tapi hari mana yang tak bersempat, sebabnya hujan. Kenapa kita laksanakan hujan lah? Hujan datang kita di bawah. Dia macam ni lah. Awak yang memilih untuk pasang naik motor. Betul kan? Semua tak? Ya tak? Jadi, sepatutnya awak dah get ready dah. Awak dah get ready dah. Apa yang kita bagi apa? Kita bagi apa? Risiko. Risiko. Kalau hujan apa kita nak buat? Okey, siap. Siap. Okey, so sekarang ni saya nak ajak satu kali cara save macam awak pun nak hantar dekat saya hendak menggunakan AutoCAD, betul? Macam mana nak buat? Dimension, awak ambil dulu level dimension ni supaya dia tahu sama. Betul, ambil dimension tu. Okey, saya nak ajak awak macam mana awak nak save SPDF yang mana kalau awak nak hantar kepada klien awak nak hantar melalui AutoCAD ke? Mesti tak sebab apa? Sebab apa awak nak hantar melalui AutoCAD? Kalau awak hantar AutoCAD, dia boleh edit awak punya plan. Dia bagi dia ambil dia Dia nak kena cuba. Awak nak hantar macam mana? Kita ada satu cara kita hantar menggunakan PDF. Macam Word juga. Awak tak tahu Word kalau kita nak print apa kita kena siapkan PDF. Tahu kan? Sama juga macam drawing. Cuma dia tak tahu. Word. Cuma dia drawing dia ada cara dia. Dia sebelum tu, mana nama saya? Oh, saya tulis. Untuk semua. Awak buka balik. Next. Teks dalam rumah pun dia sekali ada. Dalam rumah Apa dia? teks dalam rumah. Salah semua. Ada orang ni dia Oh, ini dalam yang awak boleh pilih. Awak tutup je dulu lampu. Boleh je. Oh, lama. Tak ada masalah. Boleh. Ini semua. Ada lagi yang nama bawah pula. Okey, satu lagi cara kan. Satu lagi benda saya lupa tadi. Bermula tadi.
Tak saya buka balik satu. Tadi saya beritahu yang ni kan? Tadi kita buat tahu dekat sini betul kan? Terus kan? Kalau macam awak punya projek baru, awak boleh lah awak dah save kat tempat yang semua. Tapi kalau macam awak nak duduk dalam satu file, satu worksheet ni, awak copy je dulu. Awak kena buka semua lampu layer, awak kena buka semua kunci layer, awak ambil copy dan awak copy semua buat di sebelah dia. Okay, awak buat di sebelah dia. Jadi kan awak tak kacau. Tak kacau wali. Awak buat yang ni je. Benar? Faham tak? Maksudnya kita awak dalam satu projek tu, awak tahu dah umur ni untuk umur ni. Macam tadi kan kita buat tahu dekat atas plan tu kan? Macam nanti ni lah, dia awak dah buat apa. Awak dah buat apa tadi. Awak copy semua letak tepi. Dan plan umur kat sebelah dia. Faham tak? Faham kan? Jadi awak buat plan umur dekat sini. Okay, faham kan? Awak copy, awak buat sebelah. Okay, contohnya plan yang kita buat. Plan umur, sorry. Okay, yang ni. Nampak tak? Dia macam tu. Dia ada semua sekali. Okay? Faham? Jadi macam awak tadi dia ada hayati je lah. Sebab kita buat tu dekat situ. Okay? Jadi bila awak akan datang projek awak apa-apa tu, awak buat macam ni. Awak ambil kopi letak sebelah dan awak buat lah. Okay, faham? Okay, lepas saya nak ajar macam mana kita nak save as PDF kalau kita nak send kepada klien menggunakan soft copy. Okay, kalau macam print hantar tak ada masalah kan? Okay, macam mana awak nak buat? Awak ambil ni, kita panggil apa? Menu awak klik atas ni dan agak bawah ni mana? Bukan. Kita ambil export. Nak export. Import bawa masuk. Export nak bawa keluar. Dalam save as, dia tak ada PDF. Betul tak? Tak ada PDF. Dalam save as tak ada PDF. Kita ambil export. Okay, ambil export PDF. Okay, export PDF. Oh, pilih folder mana kita nak. Okay, saya sibuk. Okay, ambil export kemudian PDF. Yang punya hal lain lah. Lepas tu, apa awak nak buat? Besok dia kena ambil awak ambil window. Kalau awak tak ambil ni, dia akan save semua sekali. Awak ambil window. Kalau macam saya dah save kan jadi dia naik button ni. Kalau macam awak, dia tak save lagi, awak tekan window, dia akan kena macam ni. So, awak pilih lah awak nak save yang mana satu. Dia kata saya nak save yang tengah ni. Okay, jadi saya pilih dari sini ke sini. Okay, saya akan save. Jadi, saya buka folder. Saya. Ni, saya ni kan? Ya. Ini pilih kan? Okay. Sekali lagi, saya tengah. Kalau kita buat kopi 3 orang tak apa. Tak apa, dia tak ada masalah. Benda ni, kalau macam tak ada kopi kita, dia ada satu biji kan? Awak, okay, saya buat lagi ya. Ambil export. Ambil PDF. Okay, lepas tu, awak pun nama, katakan saya buat X. Okay, ambil folder mana yang kita nak save tu. Pilihlah folder mana, buat nama. Okay, awak ni, nampak tak export ni? Ya. Boleh kan? Export ni apa kan? Ambil window. Okay, ambil window.
ambil window. Okay, ambil window, jangan tengok window. So, awak klik lah daripada hujung ni ke hujung ni. Jadi, kita tekan save. Awak buka folder yang awak simpan tu, mana dia, XXX, itu mana-mana. Ini dia. Tu. Okey. Okey, saya bagi tahu sekali lagi. Yang macam saya harap kata 3 ni kan, di kopi 3 dikit dalam macam awak dalam buat projek apa. Awak janganlah buat atas plan awak tu. Sebab kita nak tengok kita yang mana. So, kalau kebiasaan dia memang kita akan ada banyak. Awak kopi letak tepi, awak plan kat dia dekat. Ada campur dekat yang sebelah ni. Jadi jangan banyak orang. Awak kopi bawah dan atas, awak akan buat plan energi kat situ. Awak kopi messenger, awak buat plan apa kan structure dekat sini. Okay? Sebab tu kalau awak tengok, kalau macam pelukis kan, dia punya awak plan ada banyak kat sini kan. Kan dia ada banyak, awak tak tengok dah. Kalau awak tengok lah kan, dia ada banyak. So, dia nak save yang mana, dia akan buat macam tadi tu lah. Export PDF dan kita select. Sama juga dengan print. Dan print saya dah terang macam mana kan. Awak ambil plot. Awak ambil plot. Kat sini print lah. Print. Pilih plotter atau printer apa. Dan ni jangan lupa tekan buat upload. Buat upload ambil window. Lepas tu center dia upload. Okay? Boleh? Yes, sure. Senang? Mudah? Faham? Memang senang lah. Mudah lah. Tu je. Awak kena faham. Dan buat. Kalau faham je tak buat, tak jadi kok. Okey tak? Okay, settle landmark untuk hari ini. So, saya awak hantar yang penting awak hantar yang ni dekat saya. Random tadi dekat saya. Hijau. Hantar secara PDF. Kita nak tengok. Save PDF. Komik tu tak boleh. Itu sendiri tak boleh. Tapi demo dia dah WhatsApp. Kalau yang tak boleh, Apa tak WhatsApp? duit. Betul ke? Bukan. Tapi saya sudah buka. Buka kan? Save PDF, save kat dalam ni macam biasa. Tak mau lah, tak boleh. Saya akan guna print yang PDF awak hantar tu. Sama lagi.